Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Salehah binti Muhammad Hasruhizan. Hari ini akan membentangkan tentang dasar utama 3, iaitu penyertaan semua guru adalah wajib dalam pelaksanaan kokurikulum. Aktiviti kokurikulum yang saya pilih ialah perkhemahan unit beruniform. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan. Kokurikulum merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan kerana ia berperanan membentuk sahsiah, kepimpinan, disiplin dan kemahiran sosial murid. Menurut SPI bilangan 1/1985, kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan dan wajib dilaksanakan di semua sekolah. Oleh itu, pelaksanaannya memerlukan penglibatan semua guru secara menyeluruh. Seterusnya, SPI bilangan 5/2016 menegaskan bahawa pengurusan kokurikulum bukan hanya tanggungjawab guru penasihat, akan tetapi tanggungjawab kolektif semua guru bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan aktiviti sekolah. Seterusnya, kita akan teruskan kepada dasar utama 3, penyertaan semua guru adalah wajib. Dasar utama 3 menetapkan bahawa semua guru yang berkhidmat di sekolah wajib mengurus, menyelia dan melaksanakan aktiviti kokurikulum secara bersama. Menurut SPI bilangan 5/2016, setiap guru perlu diberikan tugasan secara bertulis yang jelas, spesifik dan sistematik bagi memastikan pengurusan aktiviti berjalan dengan teratur. Analisis dasar ini diwujudkan kerana aktiviti kokurikulum seperti perkhemahan melibatkan bilangan murid yang ramai serta risiko keselamatan yang tinggi. Tanpa penglibatan menyeluruh guru, pemantauan mungkin tidak mencukupi dan boleh menyebabkan kelemahan dalam aspek keselamatan serta pengurusan disiplin murid. Kita akan teruskan kepada kepentingan dasar. Dasar ini amat penting dalam sistem pendidikan kerana menurut dasar kokurikulum KPM 2019, kokurikulum berperanan sebagai medium pembangunan murid secara holistik. Antara kepentingannya ialah memastikan setiap guru mempunyai tanggungjawab yang jelas, mengelakkan pertindihan atau keciciran tugas, meningkatkan kerjasama profesional dalam kalangan guru, memastikan kebajikan dan keselamatan murid sentiasa terjamin dan akhir sekali, melancarkan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Analisis pembahagian tugasan secara sistematik boleh membolehkan guru memberi fokus kepada peranan masing-masing, sekaligus meningkatkan kecekapan pengurusan dan keberkesanan pelaksanaan program. Seterusnya, aktiviti kokurikulum dipilih. Aktiviti yang dipilih ialah perkhemahan unit beruniform kerana ia merupakan salah satu aktiviti utama kokurikulum yang melibatkan pengalaman pembelajaran di luar bilik darjah. Menurut SPI bilangan 5/2016, aktiviti luar bilik darjah perlu dirancang dengan teliti kerana ia melibatkan risiko keselamatan murid. Antara sebab pemilihan melibatkan ramai murid, dijalankan dalam tempoh yang panjang, mengandungi aktiviti berisiko seperti ikhtiar hidup dan kawat kaki, dan akhir sekali memerlukan pemantauan berterusan oleh guru. Aktiviti ini memerlukan penlibatan semua guru kerana satu kumpulan kecil tidak mencukupi untuk mengawal keseluruhan program secara elektif. Seterusnya ialah pelaksanaan sebelum aktiviti. Sebelum perkhemahan dijalankan, beberapa langkah penting dilaksanakan selaras dengan SPI bilangan 5/2016. Pertama, penubuhan jawatan kuasa pelaksana. Kedua, agihan tugas secara bertulis kepada semua guru. Ketiga, mesyuarat penyelarasan program. Keempat, penyediaan jadual bertugas. Dan akhir sekali, penilaian risiko lokasi perkhemahan. Perancangan awal ini penting bagi memastikan risiko sebelum aktiviti dijalankan. Ia juga memastikan setiap guru memahami peranan masing-masing, sekaligus mengurangkan kemungkinan berlaku kecuaian semasa pelaksanaan.
Kita akan teruskan kepada pelaksanaan semasa aktiviti. Semasa perkhemahan berlangsung, pelaksanaan dasar ini dapat dilihat melalui pemantauan murid mengikut kumpulan oleh guru, pengawasan disiplin dan kehadiran murid, pematuhan SOP keselamatan sepanjang aktiviti, bantuan kecemasan oleh guru bertugas dan kerjasama berpasukan antara guru. Menurut SPI Bilangan 5 Palan 2016, pengawasan murid semasa aktiviti luar bilik darjah perlu dilakukan secara berterusan dan berstruktur. Penglibatan semua guru membolehkan setiap murid dipantau dengan lebih efektif. Ini juga mempercepatkan tindakan sekiranya berlaku kecemasan kerana setiap guru sudah jelas dengan tanggungjawab masing-masing. Akhir sekali, pelaksanaan selepas aktiviti. Selepas perkhemahan selesai, tindakan susulan dilaksanakan seperti memastikan semua murid pulang dengan selamat, memastikan peralatan dan logistik, penyediaan laporan program, sesi refleksi guru dan cadangan penambahbaikan program. Menurut SPI Bilangan 1 Palang 1985, penilaian dan refleksi selepas aktiviti penting untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan kokurikulum pada masa akan datang. Analisis, proses refleksi membolehkan guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan program. Seterusnya, menambah baik pelaksanaan pada masa hadapan. Keberkesanan pelaksanaan dasar. Pelaksanaan dasar utama 3 memberikan beberapa kesan positif sebagaimana digariskan dalam Dasar Kokurikulum KPM 2019. Keselamatan murid lebih terjamin, pengurusan aktiviti lebih sistematik, komunikasi antara guru lebih berkesan, tugasan dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan objektif kokurikulum lebih mudah dicapai. Dasar ini terbukti berkesan kerana ia memastikan semua guru terlibat secara aktif sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada sebahagian kecil guru sahaja. Cabaran pelaksanaan. Walaupun berkesan, terdapat beberapa cabaran seperti beban tugas guru yang tinggi, kekangan masa pelaksanaan program, perbezaan pengalaman dan kemahiran guru, dan masalah komunikasi jika pelaksanaan tidak jelas. Menurut SPI Bilangan 5 Palang 2016, pelaksanaan kokurikulum memerlukan penyelarasan yang baik bagi mengelakkan ketidakcekapan pengurusan. Cabaran ini boleh menjejaskan keberkesanan program sekiranya tidak diurus dengan sistematik dan berstruktur. Untuk cadangan penambahbaikan, bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan dasar utama 3, beberapa penambahbaikan boleh dilakukan berdasarkan Dasar Kokurikulum KPM 2019. Pertama, menyediakan latihan pengurusan kokurikulum kepada guru. Kedua, agihan tugasan berdasarkan kepakaran. Ketiga, penggunaan teknologi digital untuk penyelarasan tugas. Keempat, mesyuarat awal yang lebih terancang. Dan terakhir, penilaian berterusan selepas setiap program. Justifikasi, langkah ini dapat meningkatkan kecekapan guru, mengurangkan kesilapan pelaksanaan serta memastikan keselamatan murid terus menjadi keutamaan. Sebagai kesimpulan, Dasar Utama 3 yang disokong oleh SPI Bilangan 5 Palang 2016 dan SPI Bilangan 1 Palang 1985 membuktikan bahawa penglibatan semua guru adalah elemen penting dalam kejayaan pelaksanaan kokurikulum. Dalam aktiviti perkhemahan unit beruniform, penglibatan menyeluruh guru bukan sahaja memastikan kelancaran program tetapi juga menjamin keselamatan, kebajikan dan pengalaman pembelajaran murid. Secara keseluruhan, dasar ini masih sangat relevan dan perlu terus diperkukuhkan bagi meningkatkan kualiti pengurusan kokurikulum di sekolah. Setakat ini sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.